Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Chef Wak Jo berpengalaman dalam bidang masakan hampir 35 tahun daripada hotel 5 star, resort, restoran Okey. Hari ini saya nak kenalkan satu menu yang sangat-sangat popular iaitu mi goreng mamak. Anda tahu asal daripada? Okey, mi goreng mamak ni dah berada di Malaysia sejak zaman British lagi. Dia datang daripada negara India. India Muslim, bukan Hindu. Okey, kalau anda nak tahu cara resepi dia, jom ikut chef pergi ke kitchen, right? Jom. Kita gunakan tepung rojak tepung rojak. Kita potong rojak. Kita ada tahu. Kita ada cili. Okey, kita ada buah tomato, okey. Okey, kita ada fish cake. Okey. Inilah bahan-bahan yang utama yang wajib ada pada mi goreng mamak, okey. Kita ada tahu, kita ada tepung rojak, kita ada tomato, fish cake, cili hijau, sawi dan toge. Kita timbang mi 200 gram untuk satu orang makan. Kita masukkan fish cake. Kita masukkan sambal. Kami kita masukkan semua bahan-bahan yang ada di sini. Kita masukkan sedikit kicap. Dan telur. Okey, mi goreng mama untuk pengetahuan anda, kita tak ada gunakan isi ayam. Mi goreng mama original tanpa isi ayam. Masukkan toge, sawi dan juga lada hijau. Mi goreng mamak mesti kering. Dia bukannya basah. Mi goreng mamak ialah yang original dia kering. Limau sikit, kita taburkan sikit. Kita letak cili. Okey, aroma dia pun dah bau macam mi goreng mamak. Jom kita try. Okey, inilah dia mi goreng mamak sejati yang betul-betul original mi goreng mamak. Jom kita try dulu. Bismillah. Masya Allah, perfect. Memang sedap. Jika anda nak merasai mi goreng mamak yang sebenarnya, sila datang ke restoran Azad Maju di Bandar Baru Kangkang Pulai dan jumpa I, Chef Wak Jo.